saya sendiri, bukan daripada jawatankuasa saya, tetapi adalah keputusan bersama di antara seluruh jawatankuasa dan juga ketua-ketua pemuda cawangan-cawangan yang hadir pada malam tersebut. Ini adalah kerana bukan kita pemuda UMNO Bangladesh ini ingin mencari sesuatu yang atau mendahului daripada apa yang situasi yang berlaku pada hari, tapi ini ada realiti yang kita perlu hadapi. Kerana pada perbincangan tersebut saya mendengar pandangan daripada ketua-ketua pemuda cawangan yang menyatakan bahawa mereka sendiri pun dah tak mampu nak menjawab persoalan-persoalan ataupun isu-isu yang berlega pada masa kini yang terlalu banyak menyentuh tentang terutamanya orang muda kita lah, dengan jawapan-jawapan dari kepimpinan yang kurang konkret, kurang dapat memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada akar umbi. Maka disitulah kita telah memberikan satu kenyataan, satu pendirian pemuda UMNO Bangladesh yang menyatakan yang telah dinyatakan dan begitu diviralkanlah pula. Alhamdulillah perkara tersebut mendapat reaksi yang positif. Namun saya berharap tidaklah dan pada ketika ini pun kita masih terus saya jangkakan isu ini akan lebih lagi terus panas lagi. Dan baru-baru ini task force daripada SPRM pula telah diambil tindakan, telah dikeluarkan daripada dibubarkan. Jadi ini telah mengundang berbagai persepsi. Jadi kita sebenarnya berhadapan dengan persepsi ataupun andaian daripada akar umbi. Ini salah satu perkara yang pucuk pimpinan perlu ambil perhatian. Kerana kalau tidak diambil perhatian dengan serius, saya khawatir terutama di Parlimen Lapis ni kalau kita lihat kembali kepada keputusan pilihan raya yang lepas, kita cuma menang majoriti 353 saudara-saudara. Saya khawatir dengan jumlah pertambahan pengundi, dengan jumlah pertambahan pengundi yang kita buat kerja di bawah ni, pertambahan keahlian, kita berusaha diarahkan. Presiden dia persidangan UMNO menjerit-jerit, kita balik, kita tambah pengundi, kita tambah ahli UMNO, kita buat, kita laksanakan tugas tersebut, kita ikut arahan Presiden. Dan kita telah melakukan semua ini. Namun apabila timbul isu-isu semua, isu-isu yang berlega pada hari ini, kita kat bawah ni pula nak menjawab tanpa ada satu direction ataupun arahan yang jelas. Maka ini yang akan menimbulkan masalah kepada kepimpinan pemuda, terutamanya di peringkat cawangan dengan peringkat kaum ini. Ini saya nak dengar. Saya harapkan pada hari ini saya nak dengar lagi daripada kaum ini. Kerana dinyatakan bahawa Presiden mengatakan 3 juta ahli bersama dia. Betul ke? Itu yang menjadi persoalan pada hari ini. Jadi saya amat berharaplah pada hari ini bangkitlah. Kalau ada nak cakap. Saya tak ada masalah. Saya sedia mendengar apa jua keluh kesah saudara-saudara semua. Kerana kita tahu saudara semualah yang bekerja, saudara-saudara semualah yang akan melakukan tugas-tugas di peringkat cawangan, di peringkat akar umbi. Saudara-saudara semualah yang berhadapan dengan rakyat. Ini yang tugas yang amat penting. Selamat datang kepada timbalan Ketua UMNO Bahagian Lapis Saudara Mansur bin Miran, mantan Ketua Gerakan Pemuda UMNO Bahagian Lapis pada penggal lepas. Jadi saya amat harapkanlah agar pimpinan kita di peringkat atas itu diberikan petunjuk dan hidayah agar dapat menyelesaikan kemelut yang selama ini
yang berlarutan, saya kira dah hampir panjang, dan PAC yang dibubarkan yang dah masuk dalam kabinet tu terpaksa menunggu masa lagi 3 bulan untuk diwujudkan kembali, maka ada 3 bulan lagi akan berlega-lega lagi perkara-perkara yang saya kira akan mengundang lagi persepsi. Persepsi akan wujud, sentiasa wujud, dan ini yang akan menyukarkan kami di peringkat bahagian kaum ini untuk mengatasinya. Perlu juga kita ingatkan bahawa pemimpin sebenarnya, kita lihat pemimpin datang dan pergi. Pemimpin tidak akan kekal selama-lamanya, tetapi yang kita perlu pertahankan, yang perlu kita perkukuhkan adalah institusi UMNO itu sendiri. Kerana andai apalah gunanya ada UMNO ni, andai kuasa telah tidak ada pada kita. Pada ketika itu barulah kita merasakan bahawa perit ni macam mana tidak mempunyai kuasa, sedangkan kita yang sekarang ini berkuasa pun masih keluh kesahnya dengan masalah top up pun tak selesai, GST 60 punya hal pun tak selesai. Bayangkan andai kata kita tidak punya kuasa lagi, ketika itu saya pun tak dapat bayangkan bagaimana kita akan menghadapi, dan kita mungkin akan dimaki ataupun akan dihamun oleh generasi yang akan datang. Kita bertindak bukan untuk kita, kita bertindak untuk generasi yang akan datang. Kita yang apa yang kita kecapi pada hari ini adalah perjuangan daripada orang-orang yang lebih dahulu daripada kita, orang-orang yang berjuang demi agama bangsa dan tanah air ini. Dan ini yang kita telah kecapi. Jadi saya pun tidak mahu ucap panjang. Saya kena nak dengar ni, ramai kita ketemu cawangan yang hadir pada pagi ini. Andai ada yang terbuku di hati, jangan simpan-simpan dalam hati, lepaskan saja. Kerana ini memang pentas ini, inilah gelanggangnya, inilah tempatnya untuk kita menyuarakan pandangan kita, dan juga apa juga yang ada terbuku dalam hati kita ini untuk kita sampaikan kepada pucuk pimpinan, agar pucuk pimpinan mendengar, agar pucuk pimpinan mengambil perhatian. Bukannya bukan kita nak buat apa pun, cuma kita nak dia dengar lah keluh kesah kita di peringkat AKUB ni. Jadi akhir kata daripada sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh perwakilan, ketua-ketua Pula Cawangan, Barisan Jawatankuasa dalam Darul Bagi Lapis, saudara-saudara yang saya dan juga tak lupa kepada pemerhati daripada Bagri yang hadir pada pagi ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Okey, terima kasih Saudara Muhammad Sahir bin Haji Aliuddin, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Banjar Lebih, atas ucapan nasihat yang telah disampaikan sebentar tadi. Jadi kita juga mengucapkan selamat datang kepada timbalan Ketua UMNO Banjar Lebih, Saudara Mansur bin Kirat, dan juga mantan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Banjar Lebih. Berikan tepukan gemuruh kepada saya. Okey, terima kasih. Okey, agenda seterusnya seperti agenda yang 6, membentangkan